Assalamualaikum sahabatku semua. Alhamdulillah masih diberi peluang untuk kita jumpa lagi. Memandangkan ramai di antara sahabat-sahabat yang membuat request untuk saya buatkan resepi pulut kuning, jadi pada video kali ini saya akan kongsikan resepi pulut kuning turun-temurun daripada keluarga kami. Kalau dekat sebelah pantai timur ni memang agak famous jugalah resepi ni. Ada juga yang memanggil sebagai pulut semangat kalau disediakan pada majlis-majlis kahwin sebagai hantaran. Pulut kuning ni sebenarnya kita boleh sesuaikan dengan bermacam-macam jenis lauk sampingan. Ada juga yang makan bersama rendang, serunding, telur dan bermacam-macam lagi lah, mengikut kesesuaian tempat masing-masing kan. Kalau di tempat saya kebiasaannya pulut kuning ni dihidangkan bersama telur dadah berwarna-warni. Cara nak hasilkan menu ni juga sebenarnya banyak caranya. Namun pada kali ini saya akan kongsikan cara penyediaan pulut kuning mengikut cara tradisi daripada keluarga kami lah. So macam biasa, kalau nak tahu cara yang selengkapnya macam mana, stay tune dan jom kita masak. Baiklah, pertama sekali sediakan 1 kg beras pulut. Dalam resepi ni saya gunakan beras pulut cap angsa emas. Beras pulut ni kita perlu rendamkan dahulu bersama air selama lebih kurang 4 ataupun 5 jam. Semasa nak rendam beras pulut ni, jangan lupa masukkan sekali 1,5 sudu besar serbuk kunyit dan masukkan juga asam keping. Boleh masukkan 1 keping pun dah cukup. Tujuan masukkan asam keping ke dalam rendaman beras pulut ni sebenarnya adalah supaya menjadikan warna pulut akan kelihatan lebih cantik dan lebih berkilat lagi bila dah masak nanti. Bila dah cukup 5 jam, boleh tapiskan air rendaman tadi dan siap sedia untuk masuk kepada proses kukusan pulut. Okey, baiklah, dalam resepi ni saya akan kongsikan cara turun-temurun dari keluarga kami, iaitu dengan menggunakan teknik 2 kali kukusan. Sekarang saya akan tunjukkan dahulu macam mana nak buat bagi kukusan yang pertama. Pastikan pengukus yang kita guna ni betul-betul panas dahulu, baru boleh mula letakkan beras pulut yang telah kita tapis tadi. Jangan lupa letakkan juga 1 helai daun pandan ke dalam air kukusan bagi menaikkan aroma yang wangi pada pulut kuning apabila sudah masak nanti. Okey, baiklah, pengukus kita dah panas elok dah. Sekarang boleh mula masukkan beras pulut yang ditapis tadi. Masukkan sedikit dahulu dan letakkan 1 helai daun pandan bersama beras pulut ni. Kemudian baru kita masukkan ke semua beras pulut tadi. Tempoh bagi kukusan yang pertama ni boleh kukuskan lebih kurang selama 25 minit. Baiklah, sambil-sambil kita tunggu kukusan yang pertama siap, boleh sediakan dahulu santan segar yang mana kita akan gunakan untuk arumkan bersama pulut kuning setelah siap kukusan pertama nanti. Boleh sediakan sebanyak 1,5 cawan santan segar. Dalam resepi ni saya menggunakan sukatan ukuran cawan metrik. Kemudian jangan lupa campurkan sekali bersama 1 sudu besar garam, setengah sudu besar gula dan 1/4 cawan air masak. Kemudian boleh kacaukan dahulu supaya ianya sekata dan sebati bersama santan. Okey, baiklah, sekarang dah cukup 25 minit. Kukusan pertama dah pun siap. Sekarang pindahkan dahulu pulut kuning ni ke dalam satu bekas yang agak besar lah, supaya memudahkan untuk lakukan proses arum pulut. Sekarang boleh tuangkan campuran santan segar, air, garam dan gula yang telah kita sebatikan tadi. Sekarang dah boleh mula untuk proses arum pulut, atau dengan kata lain, proses sebatikan pulut bersama santan.
Proses arum pulut ni memang sangat penting lah. Setiap kali kalau ada tempahan dari pelanggan, ibunda saya selalu pesan supaya pastikan pulut ni diarumkan dengan sempurna, supaya pulut dan santan ni betul-betul sebati dengan sekata. InsyaAllah bila dah masak nanti akan terasa berlemak elok je pada pulut kuning ni. Okey, baiklah, sekarang kita akan masuk pula kepada proses kukusan bagi kali yang kedua. Pastikan pengukus yang digunakan sudah pun panas elok lah. Kemudian boleh terus letakkan pulut kuning yang telah siap diarumkan tadi. Sahabat-sahabat juga boleh cucuk-cucuk sikit macam ni pada permukaan pulut supaya dapat memberikan ruang, dan insya-Allah pulut akan masak dengan lebih sekata dan sempurna. Tempoh kukusan bagi kali yang kedua ni sahabat-sahabat boleh kukuskan selama lebih kurang 20 minit. Alhamdulillah, pulut kuning yang kita masak tadi dah pun masak sepenuhnya. Sekarang bolehlah pindahkan ke dalam bekas hidangan dan sudah siap sedia untuk dihidangkan. Tekstur pulut kuning yang dihasilkan dalam resipi ni sememangnya lembut dan setiap biji pulut terlihat cantik dan tidak hancur. Rasanya yang berlemak elok dan mempunyai ketahanan yang lama hasil daripada menggunakan teknik 2 kali kukusan tadi. InsyaAllah pulut kuning yang dihasilkan pastinya lebih baik dan berkualiti. Hidangan pulut kuning ni memang sangat famous lah dalam kalangan masyarakat Melayu. Walaupun ianya suatu hidangan yang sudah lama, namun hidangan ini sentiasa dihasilkan dari semasa ke semasa. Hidangan tradisi ni alangkah untungnya kalau kita terus pelajari dan kekalkan, supaya masakan tradisi yang ada dalam masyarakat kita akan terus kekal sehingga kepada generasi-generasi yang mendatang. Hidangan ini juga boleh dihiaskan dengan bermacam-macam cara, mengikut kepada kreativiti masing-masing lah. Macam dalam video ni saya cuma buat hiasan simple saja. Saya letakkan telur dadah berwarna-warni dan ditambah juga bersama telur puyuh yang direbus. Kepada sahabat-sahabat yang ingin mencuba resipi yang telah dikongsikan, bolehlah simpan resipi ini siap-siap. Jangan lupa juga untuk kongsikan episod kali ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Jaga diri, jaga keluarga, hormati setiap insan, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.